Ku turutkan cahaya di hadapan berliku, keyakinan di dada mengiringi langkahku, jaminan bahagia, iringan doa restu di dalam jiwa cinta yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan akan Allah tingkatkan iman dan amal kita. Mudah-mudahan kita dapat jadi seorang hamba yang bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah lagi amal kita, insya-Allah, ya. Jangan yang tak solat tu, jangan lupa untuk belajar bersolat. Yang bersolat tu, tingkatkan lagi kualiti solat kita ni, insya-Allah. Kebanyakan kita ni, kita ni banyak daripada dunia jahiliah, kan? Mudah-mudahan kerana asbab hidayah yang Allah beri ni menjadi sebabkan untuk kita juga menyebarkannya kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang masih belum dapat solat dapat mentaati Allah. Itulah tanda kasih sayang kita kepada sahabat-sahabat kita, kepada umat seluruhnya, seperti mana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Kasih, katakanlah bicaraku ini bukan gurauan, hanya engkau saja idamanku, Allah yang satu. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.